Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okeylah, sebelum kita meneruskan kita punya live ni, mari kita baca umum kitab. Kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kita sedekahkan kepada guru bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, muslimin-muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang baru datang tu, Tok Mutan anda semua, Pak Long bercerita pasal sejarah je. Bercerita, bukan mengajar ya. Pak Long bercerita berdasarkan buku yang Pak Long baca lah ya. Buat masa ni kita masih lagi meneruskan penceritaan kita tentang sejarah negeri Johor. Terima kasih siapa yang follow Pak Long tu. Sejarah negeri Johor ni dia ada banyak buku, ada banyak sandaran, banyak source kata orang kan, banyak maklumat. Terserah pada masing-masing lah mana nak baca. Ada kalau terserah Pak Long dalam sejarah negeri Johor ni, kalau yang di buku, ada buku kan, terserah Pak Long ada at least 2 ke 3 buku tau yang tentang sejarah negeri Johor lah ya. Cuma Pak Long memilih buku susunan Cikgu Buyung Adil, kerana bagi Pak Long susunan dia tu menarik kerana dia ikut sequence of event, dan bahasa yang digunakan tu pun senang, tak boleh-boleh, jadi senang kita nak faham. Jadi masa Pak Long belum baca, Pak Long boleh faham sikit lah. Lepas tu Pak Long ceritakan korang semua. Pak Long sarankan korang ya, belilah buku ni. Buku kalau pasal sejarah ni kan, lepas ni kita baca sejarah negeri Pahang tu, sejarah Johor nak habis dah ni. Belilah buku tu ya, buku sejarah negeri Johor tu ya, sejarah Johor. Sekurang-kurang satu buku lah untuk disimpan dalam library kita kan, untuk anak-anak kita, cucu-cicit kita nanti kan. Eloklah Pak Long sarankan korang beli buku ni ya. Korang tengok dekat Pak Long punya showcase tu, kalau masih ada lagi lah ya, buku sejarah Johor ni ya. Sejarah Johor susunan Cikgu Buyung Adil. Bagus buku dia ya. Okey. Kita hari tu sebelum hari apa itu, hari Isnin. Hari Isnin kita berhenti di tahun 1894 kan. Macam sebelum ni Pak Long nampak satu lah bila kita baca sejarah Johor ni kan. Ini bukan nak bodek tu, bukan bodek tu. Tapi bagi Pak Long secara peribadi lah, Pak Long nampak kan, Maharaja Abu Bakar ataupun sudahnya jadi Sultan Abu Bakar ni kan, dia ni seorang raja yang bijak ya. Kita tengok dia, Pak Long tengok dari sudut macam mana dia mentadbir Johor tu tau ya. Dia seorang yang bijak, dia pandai mentadbir, dan dia boleh membawa Johor tu ke satu tahap di mana British tak dapat namakan Johor tu adalah tanah jajahan dia. Kita tengok itu macam mana, bukan pertelingkahan lah, kira kata orang Cold War, perang dingin antara Frederick Well Gubernur di Singapura tu, Gubernur Negeri Selat, dengan Sultan Abu Bakar. Siapa Gubernur Negeri Selat ni, dia kalau boleh dia nak letakkan resident di negeri Johor, konon-kononnya untuk membantu kerajaan negeri Johor yang diketuai oleh Sultan Johor mentadbir negeri Johor. Sultan Abu Bakar dia dah nampak tau, dia pastikan benda takkan berlaku. Jadi dia buat tindakan yang proaktif, daripada dia bergantung kepada gubernur ni, dia pergi ke atas lagi. Dia berbaik dengan pegawai tertinggi British di London. Okey, itu yang perlu nampak sampai macam dia sana kan setiausaha tanah jajahan Great Britain atau British tu, dia berbaik dengan pegawai tinggi sana yang bertahap menteri tu tahap menteri tu, pembesar-pembesar tu tu. Dan juga dia baik dengan Queen of England, masa tu Queen Victoria. Maknanya dia baik dengan semua keluarga diraja. Jadi bila dia dah baik dengan keluarga diraja, Frederick Well ni mati kutu lah. Apa dia nak buat aja, Sultan Abu Bakar potong cantas. Apa saja cara dia nak masuk kan, nak meletakkan Johor tu di bawah tanah jajahan, status tanah jajahan, semua dicantas oleh Sultan Abu Bakar.
Dan Sultan Abu Bakar dia beruntung lah dapat seorang dia punya menteri tu kan, Datuk Seri Raja apa tu, Abdul Rahman apa siapa nama dia tu. Dia tu yang kata orang tu yang pakar dia bahasa Inggeris power kan. Dia siapa nama dia kita ada cerita tu di masa Tuan Bakar pergi ke Johor bawa dia tu kan, berapa orang pembesar, 3 pembesar dia kan. Dan maknanya kita nampaklah pembesar-pembesar Johor pun bukan calon-calon orang yang mendamping Tuan Bakar tu. Sultan Abdul Rahman Anak dia orang ni semua bijak pandai. Okey? Itu ni bagi Pak Long Pak Long anak 9 tau. Okey? Tapi Pak Long admire lah Johor style tu. Maknanya kita nampak pembesar-pembesar Johor di zaman Sultan Abu Bakar tu bukan kaleng-kaleng ni pembesar tu, bukan pembesar yang setakat keturunan dia dapat jadi besar, tak. Satu lagi dia orang pembesar yang terpelajar. Yang kata ni tak semestinya dia masuk universiti, tidak, tapi dia, maknanya dia mengikuti peredaran zaman waktu dia orang. Okey? Dan dia orang nampak dan dia orang pandai, kata orang ni kalau macam main chess tu kan, meletakkan pawn dia orang tu kan di dalam arena suasana politik masa tu. Tu perlu respect lah. Perlu tengok, perlu dah baca kan banyak negeri sebelum ni kan. Orang tengok memang Johor, kita anak-anak Johor patut bangga lah. Kalau korban bangsa Johor tu Pak Long tak ada nak kata apa lah kan. Memang anak-anak Johor patut bangga. Sebab apa korang dapat gajo korang korang punya gajo, terutamanya Sultan Abu Bakar, okey, yang bijak, yang berjaya dikatakan mematahkan gerakan licik daripada Frederick Well, Gubernur Negeri Selat tu kan, untuk menjajah Johor. Sampai lalas kan ada perjanjian 1855 perjanjian tu Pak Long. Ada perjanjian antara Johor dengan United Kingdom tu kan, dengan yang status Johor tu sebagai sahabat, bukan negeri jajahan. Itu yang kita kena respect tu. 1885, sorry, perjanjian tahun 1885 tu. Dari situ kita nampak betapa bijaknya Sultan Abu Bakar dan pembesar-pembesar dia. Ada 7 perkara dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Frederick Arthur Stanley, Sir Frederick Arthur Stanley. Lepas tu yang Sultan Abu Bakar sendiri tanda tangan. Dia tanda tangan dia dengan tulisan Jawi. Dia macam Pak Long lah. Pak Long pun kalau Pak Long punya signature pun tulisan Jawi. Nampak? Jadi itulah yang berlaku pada 2 hari lepas yang Pak Long cerita tu kan. Dan bagi Pak Long lah Pak Long harap bila kita dah ceritakan kisah ni dapatlah menukar persepsi kita kan terhadap kata orang ni keluarga Raja Johor sekarang kan. Dan kita tahu yang diorang ni memang bermula pada Sultan Abu Bakar ni, sebenarnya pada Temenggong Abdul Rahman lagi, diorang ni memang diberi kuasa dan diorang menggunakan kuasa tu dengan betul je lah. Maknanya diamanahkan untuk mentadbir tempat tu, dia mentadbir. Diorang tak main-main. Ini dah dia bagi muar, dah bagi kesan kan, kau pergi duduk ke Melaka. Kau bayangkan. Kalau tak sebut siapa kan. Tapi diorang tak. Diorang dibagi kan, daripada Temenggong Abdul Rahman sampai ke Sultan Abu Bakar. Nampak? Macam mana diorang dia menjaga negeri Johor tu. Okay. Dan kita pun nampak bagi pendapat Pak Long macam mana helah British tak nak Sultan Abu Bakar menguasai Singapura. Dia bagi, ini pandangan Pak Long dia bagi gelaran Sultan. Dia kata Sultan bagi negeri dan jajahan Johor. Jadi dari situ dia dapat tarik lah Singapura keluar daripada jajahan Johor tu. Tapi apa pun alhamdulillah lah Johor mendapat sultan yang kata orang ni yang bijak mentadbir. Ya. Okey. Sekarang ni kita masuk ke tahun ke tahun 1895, apa yang berlaku ya. Pada 14 bulan April 1895, Sultan Abu Bakar telah mengadakan satu istiadat di Johor Bahru ya, kerana menandatangani dan mengisytiharkan undang-undang tubuh kerajaan. Tengok, dia buat undang-undang tubuh kerajaan, iaitu perlembagaan bagi negeri Johor
yang telah disediakan oleh Jamaah Menteri Baginda yang dibantu oleh syarikat peguam-peguam di Singapura yang bernama Roddick and Davidson. Ini salah satu lagi. Frederick Well marah dekat apa ni Sultan Abu Bakar ni. Dia tak nak merujuk pada Gubernur. Sebab apa Sultan Abu Bakar ni dia pandai. Dia ada lawyer sendiri. Jadi apa saja undang-undang, apa saja kata ni yang dia nak buat kan, dia akan rujuk pada lawyer dia. Lawyer dia bernama Roddick and Davidson. Dan apa ni undang-undang tubuh kerajaan ni dibuat setelah apa ni Sultan Abu Bakar sendiri dengan Jemaah Menteri Baginda dan juga apa ni peguam-peguam Baginda kan berbincang. Paling selama dia bincang tu pasal undang-undang tubuh tu. Dia buat. Nampak tak? Usaha seorang sultan. Maaf cakap, nanti kita tengok sultan negeri lain ada buat tak macam tu. Nanti kita tengok dalam istiadat apa ni, dalam istiadat itulah ya undang-undang apa ni tubuh negeri Johor, undang-undang tubuh kerajaan ini telah ditandatangani oleh Sultan Abu Bakar. Adinda Baginda Engku Muhammad Khalid bin Almarhum Temenggung Ibrahim dan Tengku Mahkota Ibrahim, serta diiringi pula dengan tanda tangan Jamaah Menteri dan ahli-ahli mesyuarat kerajaan Johor. Nampak? Dia orang dah ada dewan macam Dewan Undangan Negeri lah. Itu tahun 18 something tu. Negeri-negeri lain dah apa ni tahu bila berada kan. Dia dah ada lah. Dia ada Jamaah Menteri dia orang ya. Maknanya dia ada fungsi-fungsi dia orang, tanggungjawab masing-masing. Nampak apa ni dalam apa ni di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu dalam kurun masih ke-19, okey, kerajaan Johor lah yang mula-mula memakai undang-undang tubuh kerajaan yang bertulis. Nampak tu, kerajaan Johor lah yang pertama. Jadi kita nampak situ. Johor. Kalau orang nak tanya kerajaan negeri manakah yang ada undang-undang tubuh yang bertulis, kerajaan Johor. Dia dah ada tahun 1894 lagi dia dah ada. 94, 95, 94 dah ada dah. Negeri lain masa tu belum pandai lagi dah. Bukanlah kau mengajar negeri lain tu tahu pandai, tapi tak tahulah kan. Dia macam ni lah bagi Pak Long Sultan Abu Bakar ni dia seorang yang berpragmatik dan seorang yang kata ni berfikir di luar kotak tu. Dia tak duduk dalam burung. Dia tahu okey, kita nak mentadbir negeri kita kena ada undang-undang tubuh negeri. Dia buat. Lepas tu dia panggil segala pembesar-pembesar dia, menteri-menteri dia berbincang. Lepas tu panggil lawyer lagi, tengok dari segi sudut perundangan. Nampak? Ya? Itu dia. Jadi confirm lah ya. Apa ni di antara kerajaan-kerajaan Melayu di tanah Melayu ni, Johor lah yang pertama atau mula-mula memakai undang-undang tubuh kerajaan yang bertulis. Negeri Johor ya. Johor Darul apa? Darul Takzim kan. Di antara di antaranya ada beberapa perkara yang telah disebutkan bawah ini. Okey, dia ni kalau nak tahulah. Terima kasih siapa yang follow Pak Long apa perkara-perkara dia kan. Okey. Dalam pendahuluan undang-undang tubuh kerajaan negeri ada menyebutkan. Dia kata apa? Memang betul. Johor negeri pertama ada sekolah rendah agama. Pak Long kan, Pak Long bersyukurlah. Okey. Sebab Pak Long sekolah rendah Pak Long Pak Long kecil Pak Long di Johor. Ya, Pak Long di Johor. Dan Pak Long sempat sekolah agama semua. Dan masa tu kat Johor kan, siapa batch Pak Long kan, kita semua tahu baca Jawi. Tulis Jawi, baca Jawi dan tahu. Kalau maaf cakap. Pak Long mungkin salah ya. Dalam Malaysia ni, kalau nak ikutkan peratus anak-anak Melayu yang boleh membaca dan menulis Jawi pada umur sekolah rendah lah kan, yang paling tinggi sekali di Johor. Betul. Itu Pak Long tak nafi kan. Kalau misalkan tu umur daripada 7 tahun kan sampai 12 tahun kan, yang pandai menulis dan baca Jawi, budak Johor, anak Johor. Baru sampai sekolah agama semua. Itu dia. Bagusnya Johor ni. Okey, mari kita kata apa kata undang-undang tubuh kerajaan Johor ni sebutkan ya. Okey. Apa dia kata?
bahawa sesungguhnya kami dengan hak kuasa kerajaan dan kebebasan kami, dengar tu, sebagai pemerintah yang maha tinggi dan yang di-Pertuan Negeri Johor ini dan sekalian jajahan takluknya, serta dengan nasihat dan persetujuan dan kebenaran sekalian ahli majlis mesyuarat menteri-menteri kami dan majlis mesyuarat negeri serta pembesar-pembesar yang lain dan orang tua-tua negeri ini, telah kami memikir dan menimbangkan dan memasyhurkan bahawa patut dan berfaedah dan munasabah pada masa dan zaman ini yang kami dengan nama dan bagi pihak kami dan kerana bagi pihak waris-waris kami dan segala yang mengganti kami, pemerintah yang maha tinggi atau Sultan Johor patut membuat, menjadikan, mendirikan dan mengadakan dan memberi kurnia, menghebahkan dan menghadiahkan kepada dan bagi gunaan kerajaan dan rakyat dan isi negeri kami ini. Itu apa yang Ustaz Bakar punya pengisytiharan dia. Kan kata. Dia sebut kami tu. Itu sebab kita tengok Sultan Johor kan keluarga dia sempat sebut diri dia kami ataupun saya. Jarang sebut kita. Dia kata patut mengadakan suatu undang-undang dan peraturan bagi mentadbir dan menjalankan kerajaan negeri ini yang dipanggil Undang-Undang Tubuh Kerajaan. Itu dia. Yang tetap dan tiada berputusan daripada satu keturunan kepada satu keturunan akan jadi undang-undang kerajaan kami. Mana undang-undang tetap. Sebab dia dah buat, dia dah tengok, dia dah semua aspek dia dah tengok kan. Jadi undang-undang ni kekal lah. Ya. Dia kata, negeri dan rakyat kami dan akan menjadi pusaka yang tidak boleh diubah. Nampak? Dipinda ataupun ditokok. Tiada boleh dibatal, dilalui ataupun dimansuh atau dibinasakan dengan sebarang jalan atau dengan sebarang perbuatan jua pun. Nampak? Itu dia mukadimah dia undang-undang tubuh kerajaan kerajaan Johor. Maknanya masa dia buat tu dia dah tengok, dia dah segala sudut aspek dah tengok kan, dan dia mengatakan undang-undang itu adalah undang-undang yang kekal. Tak boleh diubah lah. Nampak Pasal yang ke-15 Undang-Undang Tubuh Kerajaan itu ada menyebut, ini pasal yang ke-15 dia menyebut macam tu. Sekarang Undang Tubuh Negeri dah dipinda masa Sultan yang terkini naik tahta. Ya. Tapi dia Palung pun tak tahu apa yang dipindakan, Palung tak boleh nak komen lah kan. Mungkin Dr. Sodok boleh komen apa yang dipinda. Okey, dah kata pasal 15 dia kata adalah yang maha mulia Sultan itu tiada boleh dengan sebarang jalan menyerahkan atau membuat sebarang perjanjian, okey, atau pakatan, dengar menyerahkan negeri ini, yakni Johor, atau sebarang ataupun sebahagian daripada negeri dan jajahan Johor kepada sebarang bangsa atau kerajaan Eropah dan sebagainya. Dan demikian jugalah diletakkan dan dihukumkan tegahan dan larangan ini ke atas semua dan tiap-tiap seorang daripada waris-waris dan saudara-saudara yang maha mulia Sultan itu. Nampak? Okey. Lepas tu apa pula? Itu pasal yang ke-15. Pasal yang ke-16 pula ada menyebutkan larangan-larangan dan tegahan-tegahan seperti terkandung dalam pasal 15 ke atas menteri-menteri dan mereka juga dan mereka yang menyokong negeri Johor. Okey. Maknanya kan tak bolehlah nak menyerahkan apa maknanya apa yang ada di Johor waktu tu hak milik Johor lah selama dia. Hak milik negeri Johor. Tak bolehlah, janganlah nak mandai-mandai nak apa. Jadi kita tak heran tu, kita tak, apabila kita dengar kan Sultan Johor dia katakan memang betul lah apa dia cakap tu selama ni. Kita tak tahu pasal undang-undang, kan dia orang tahu. Sultan Johor semua dia tahu pasal undang-undang tubuh kerajaan undang-undang tubuh kerajaan ni yang telah dibuat oleh almarhum Sultan Abu Bakar ni.
Tengok macam mana dia firm tu. Dia buat tu. Lagi apa lagi dia kata? Pasal yang ke-59 ada menyebutkan bahawa negeri Johor akan tertinggal di dalam keadaan persahabatan dan pakatan yang baik selama-lamanya serta kekal dengan lain-lain negeri. Nampak? Persahabatan dan pakatan tu istimewa dan terutama sekali dengan Inggeris dan bangsa dan kerajaan Inggeris. Maknanya dia kekal persahabatan, bukan di bawah jajahan takluk Inggeris. Kalau ikut undang tubuh negeri tak boleh melepaskan hak negeri Johor, tapi sekarang sebaliknya. Okey, tentu Pak Long tak nak komen lah. Ya, Dr. Seluruh kan. Kalau kita tengok dari segi apa ni pasal yang ke-15 ni kan, dah clear lah kan. Nampak kan. Tak tahulah kalau dipindah, wallahualam lah kan. Ya, tu Pak Long tak nak komen. Okey, tu satu. Jadi maknanya yang pasal ke-9 dia beritahu, maknanya tetap tinggal dalam keadaan persahabatan dan pakatan, bukan jajahan. Okey, terutamanya pada Inggeris lah. Betul, okey Dr. Sadot, tak apa Dr. Sadot, betul. Kita tak ada macam terlalu lebih kan okey. Dalam pasal yang ke-60 pula dia menyebutkan, selagi tiada perbuatan kezaliman yang sebenar lagi sah dan besar lagi jahat yang dilakukan oleh pihak bangsa-bangsa atau kerajaan yang telah dibuat perjanjian dengan kerajaan Johor, dan selagi tiada perbuatan mereka yang bebas atau perbuatan yang tiada menimbang rasa yang menyebabkan mereka mengubah setia daripada sebarang perjanjian dan atau perjanjian-perjanjian, maka hendaklah Yang Maha Mulia Sultan dan Kerajaan Johor mengikut dan menyempurnakan selama-lamanya dengan tiada berputusan, dengan setia lagi taat dengan betulnya akan segala syarat-syarat perjanjian ataupun persetiaan yang telah sedia terbuat atau yang lagi akan diperbuat pada kemudian hari dengan negeri-negeri asing. Itu dia. So apa dia buat ni, dia bukan main tulis saja. Dia ada lawyer dia vet through tu. Buat Pak Long rasa ni bukan seminggu 2 minggu punya kerja ni. Lama punya kerja ni dia buat ni. Buat undang-undang tubuh negeri ni. Patut lawyer. Okey. Dalam undang-undang tubuh Kerajaan Johor tu ada pula ditetapkan syarat-syarat bagi melantik dan menambalkan sultan. Serta menetapkan wang-wang perbelanjaan dan aturan-aturan bagi menggantikan Sultan Johor itu sehingga berketurunan. Ada dia tu beritahu. Dan juga ada ditentukan sekali berkenaan dengan peraturan-peraturan dan kewajipan-kewajipan Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri dan Majlis Mesyuarat Negeri. Dan aturan-aturan berkenaan dengan agama dalam negeri Johor. Nampak? Serta menetapkan asas hukuman-hukuman undang-undang yang akan dijalankan dalam mahkamah-mahkamah keadilan. Komplit. Tengok. Sultan Abu Bakar punya otak. Yelah, dia macam ni. Dia sebagai ketua kan, dia bagi big picture je. Better nak ni. Mari kita go through. Jadi, dari segi agama, ulama'-ulama' dipanggil. Dari segi undang, lawyer dipanggil. Dari segi adat, pembesar-pembesar dipanggil. Kira dia spearhead. Kata spearhead ni cakap Melayu apa? Spearhead ni dia mengetuai proses buat benda ni. Amin. Bukan kaleng-kaleng tau. 4 hari selepas Sultan Abu Bakar menandatangani dan mengisytiharkan undang-undang tubuh Kerajaan Johor pada 18 hari bulan April, 1895, dia undang-undang tubuh Kerajaan Johor tu dia buat bila kita tengok tadi dia tahun 1894 kan. Dia kata tahun bulan April kita ingat 14 hari bulan April 1895. Pengisytiharan undang-undang tubuh kerajaan dibuat Okey.
4 hari selepas Sultan Abu Bakar menandatangani dan mengikhtiarkan undang-undang tubuh kerajaan itu pada 18 hari bulan April 1895, baginda telah berangkat bertolak dengan kapal daripada Teluk Belanga, Singapura menuju ke benua Eropah. Benua Eropah ni pergi ke London lah ya. Di antara orang-orang besar Johor yang ikut sama mengiringi baginda adalah Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman bin Andak. Ni orang kuat dia ni. Abdul Rahman Andak ni. Ini bagi Pak Long lah. Kalau orang tengok cerita kan, masa tu kan orang Melayu yang paling power English dia kan. Datuk Abdul Rahman Andak lah. Dia paling power English. Kita kena cari lah nak tengok dia punya apa, dia punya background macam mana kan, pendidikan dia macam mana. Genius ni, bijak orang dia. Dan juga Haji Kasim bin Taha sebagai setia usaha sulit baginda. Pada masa itu baginda sedang uzur. Masa pergi tu pun dia dah uzur lah tu. Baginda telah mendarat di pelabuhan Marseille, Perancis. Abdul Rahman Andak key player dalam pertarungan. Betul, dia memang key player. Dia nak berunding dengan British ke, dengan lawyer ke, dengan Queen, semua dia. Maknanya kan British ni tak boleh nak kelentong lah bahasa Inggeris dengan dia. Macam mana fasih dia berbahasa Melayu, macam itulah fasih dia berbahasa Inggeris. Okey. Tapi kan sebenarnya kan ni bagi Pak Long lah, pengalaman Pak Long lah ya. Kita orang Malaysia ni kan antara bangsa yang kira bijak dalam bahasa Inggeris tau. Pak Long berani cakap ni macam mana? Sebab apa masa Pak Long kerja dulu, Pak Long selalu pergilah conference kan, peringkat antarabangsa lah. Pelbagai bangsa ada, pelbagai negara ada lah. Yang kita nak respect English siapa tu? British, Amerika, New Zealand ke Australia pun kelang kabut juga. English dia apa ni? Negara-negara lain pun. Malaysia kalau kita nak kira top 10 tu kan, kalau yang English yang bahasa Inggeris kan, masa Pak Long kan, Malaysia ni kira nombor 3 nombor 4 lah. Itu sebab masa kalau ada conference kan, walaupun India dia masih kita lagi orang Malaysia lagi English lagi apa. Sebab apa kita pentingkan grammar, kita tengok semua kan, kita kena bezakan spoken English dengan written English kan. Masa conference kan selalu kalau pergi kan, selalunya orang Indonesia, orang Korea, orang Jepun, orang India, Sri Lanka, semua duduk dengan Pak Long, dekat Pak Long. Nanti kan Pak Long dah tukang cakap. Dia tulis bagus. Dia tuliskan poin-poin, okay, dia suruh cakap kan. Ini pun terpaksa dia cakap on behalf of my friend from Indonesia ataupun from Sri Lanka, dia have a question. Dia betul lah. Tentu. Mula-mula tu pun takut jugalah nak cakap kan. Orang sekali dah dengar dia cakap, tak ada dah kelang kabut English orang. Itulah. Jadi jangan takutlah, jangan segan lah kalau kau nak bahasa Inggeris. Pak Long semenjak kerja masa tu kan, memang masuk kerja dulu Pak Long kalau nulis pun semua bahasa Inggeris. Tak ada orang Melayu. Sebab Pak Long punya bahasa Melayu, Pak Long kelang kabut sikit. Bahasa Inggeris tu boleh lah sikit. Dah masuk MCE pun Pak Inggeris sampai A1. Bahasa Melayu dapat 6. Nyari-nyari nak dapat 7 ni. Okey. Kita sambung ni ya. Jadi masa tu dia sampai ke Marseille. Marseille tu dekat Perancis lah. Okey. Dari situ dia pergi ke Paris, kemudian berangkat sampai ke London pada 25 Mei 1895. Bersemayam di Bailey's Hotel, tempat baginda biasa bersemayam selama di London. Ya. Pada masa itu baginda masih uzur dan makin hari makin uzur lah. Ya. Masa tu baginda dah keadaan uzur lah. Satu lagi kalau nampak Mahdi Abu Bakar ni kan, dia bila dia pergi ke Eropah kan, dia bukan pergi jalan saja je tau. Okey? Dia bukan pergi jalan saja. Dia pergi kan, dia kata orang ni, dia punya public relation, dia punya PR tu bagus. Dia akan melawat negara-negara yang di Eropah tu dan akan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Eropah. Pemimpin negara tu.
Jadi maknanya dia memperkenalkan negeri Johor tau kepada Eropah. Tak ada orang ingat West Johor kan. Dia cakap Johor ke mana kan. Dia memperkenalkan. Itu yang sampai dia dapat darjah tertinggi Kerajaan Osmaniyah kan. Dia pergi Kaisar, dia pergi Maharaja Jerman, dia pergi Austria, dia pergi. Sebab dia tahu tahap dia kena jaga standard dia. Itu sebab Frederick Well, Gubernur Negeri Selat, malu alah dengan dia. Dia pandai bawa diri dia kat mana level dia. Itu Sultan Abu Bakar punya style. Ya, paling suka cara dia. Maknanya dia cara tak langsung kan dia menaikkan nama Melayu. Kita tak nampak tu. Kalau kita tengok dari sudut dia nak dia pergi berjalan, ya berjalan, tapi tengok mana dia pergi. Dia kan pergi apa? Dia pergi jumpa dekat Perancis, pergi ketua kerajaan Perancis dia pergi jumpa. Dekat Belanda pun macam tu juga. Dekat Austria, Jerman, Spanyol. Dia pergi jumpa yang setaraf dengan dia. Okey. Setelah 10 hari lamanya baginda bersemayam di London, okey. Pada 4 hari bulan Jun 1895, pada pukul 8.30 malam, Sultan Abu Bakar pun mangkat kembali ke rahmatullah. Kita adakan serahkan Al-Fatihah lah pada baginda Sultan kan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman Nandak telah memberitahu hal kemangkatan baginda kepada Ratu Inggeris. Tengok. Ratu Inggeris siapa? Ratu Inggeris kawan baik dia tu. Dia telah Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman dia bagi tahu, dia inform Ratu Inggeris, lepas tu Sultan Turki. Okey. Dan raja-raja lain sahabat almarhum di benua Eropah. Dia punya kawan tu, segala raja-raja, bukan majoriti lah raja-raja di benua Eropah tu, semua kawan dia. Negeri lain tak buat. Negeri lain lah kau duduk dekat negeri masing-masing lah. Tapi baginda tu macam mana dia bawa, macam mana dia nak naikkan secara tak langsung tu kan, secara langsung menaikkan taraf negeri Johor tu. Tak dapat Mak Saleh nak keban Johor tu tanah jajahan dia orang tak dapat. Dah ada tanda tangan tu 1895 perjanjian tu. Sahabat. Okey. Jadi Datuk pun menghantar telegram kepada pemangku Raja Johor, Tengku Mahkota Ibrahim. Masa Tengku Mahkota dekat Johor lah. Setelah berita itu disampaikan kepada Menteri Besar Johor, masa tu Menteri Besar Johor Datuk Jaafar bin Haji Muhammad. Okey. Pada malam itu tersiarlah berita kemangkatan baginda ke seluruh negeri Johor dan jajahannya. Jadi baginda mangkat pada 4 Jun. Ya, 4 Jun tak? 10 hari. Pada 4 Jun 1895 baginda mangkat, ya. 4 Jun 8.30 malam. 4 Jun pada 18 hari bulan Julai 1895, jenazah almarhum telah dibawa dengan kapal syarikat perkapalan PNO, Pacific and Orient, PNO, yang bernama Bombay, bertolak dari England menuju ke timur. Pada 28 Ogos 1865, jenazah itu telah sampai ke pelabuhan Pulau Pinang, lalu dipindahkan ke sebuah kapal perang Inggeris yang bernama HMS Mercury. Ya. Bapak Dato' On. Betul. HMS Mercury, dan sampai ke Singapura pada 30 hari bulan Ogos 1865. Baginda mangkat pada 4 Jun, 2 bulan lepas tu sampai. Petang itu juga jenazah baginda dibawa ke Johor Bahru, lalu disemayamkan di Peterana Istana Besar di Johor Bahru. Seminggu kemudian, pada 7 hari bulan September, ya, pada tahun 1895, lebih kurang pukul 11 pagi, dalam satu istiadat yang diisytiharkan putera mahkota Johor, iaitu Tengku Ibrahim, menggantikan almarhum ayahandanya menjadi sultan
yang di Pertuan Negeri Johor yang bergelar Sultan Ibrahim. HMS Mercury itu kapal hadiah dari Raja-Raja Melayu kepada Inggeris, kalau tak silap. Oh, ya ke? Oh. Terima kasih siapa yang follow Pak Long ya. Lepas Johor, pada hari itu juga, pada 7 hari bulan September 1895, jenazah almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Temenggung Daeng Ibrahim, Sri Maharaja Johor, dimakamkan di permakaman di Raja Johor yang disebut Makam Mahmudiah di Johor Bahru. Itu dia ya. Makam Mahmudiah. Dan tamatlah riwayat pemerintah baginda selama lebih kurang 33 tahun. Lama tu baginda merintah, 33 tahun. Jadi kita nampaklah banyak-banyak Sultan Johor ni bagi Pak Long kalau nak kata bapak moden Johor kan, kira yang apa kan, Sultan Bakar lah. Terima kasih siapa yang follow Pak Long, dan mungkin terima kasih. Jadi Sultan Bakar lah. Banyak jasa dia pada negeri Johor, pada bangsa Johor lah. Jadi bangsa Johor patut berbangga dapat sultan yang pandai, sultan yang bijak, sultan yang berwawasan tinggi, sultan yang berjaya mempelekehkan gubernur negeri Selat Frederick Well. Frederick Well tak boleh buat apa-apa dengan dia. Sultan Johor yang pertama, ya betul. Kita kena respect tu Sultan Abu Bakar ni. Nampak? Okey. Sekarang ni itulah dia pemerintahan baginda Sultan Abu Bakar daripada Temenggung daripada Temenggung dia Sri Maharaja, dia bergelar naik kepada Maharaja kan, daripada Temenggung Abu Bakar Sri Maharaja Johor pada tahun 1862. Waalaikumsalam Jar, selamat datang ya. Lepas tu dia dapat gelaran Maharaja Abu Bakar pada 1868. Dan 1885 hingga 1895 baginda bergelar Sultan Abu Bakar. Okey. Itu ada kisah Sultan Abu Bakar ya. Sekarang mari kita tengok. Dan ini dah nak habis. Pak Long tak adalah nak cerita sampai jauh-jauh sangat kan. Cerita pasal sampai tahun 1940 lebih cukup lah. Okey, sekarang mari kita tengok pula pemerintahan Sultan Johor di bawah pemerintahan Sultan Ibrahim. Okey. Pada 1895 pada hari Sabtu 7 hari bulan September 1895 ya. Okey. Pada masa hendak memakamkan jenazah almarhum Sultan Abu Bakar dalam satu istiadat di Istana Besar Johor kan, disiarkanlah Tengku Mahkota Tengku Ibrahim menjadi sultan. Dia adat Melayu Adat Melayu, adat raja-raja Melayu, raja yang mangkat dimakamkan dan raja ditabalkan. Itu adat raja Melayu. Jadi pada hari yang sama ya. Okey, sekarang ni nampak Tengku Ibrahim sudah menjadi Sultan Johor, menggantikan almarhum ayahanda baginda bergelar Sultan Ibrahim. Okey. Pada masa tu usia dia baru muda tau, 22 tahun. Masih muda lagi, muda belia. 22 tahun. Lebih kurang 2 bulan kemudian, dalam satu istiadat 2 bulan lepas tu lah, 2 bulan kemudian, 2 bulan tu bulan 11 lah tu ya. Bulan 11 kan, dalam satu istiadat dan keramaian yang diadakan di Johor Bahru, okey. Pada 2 hari bulan November tahun 1895, baginda ditabalkan dan dimahkotakan sebagai Sultan yang di Pertuan Johor. Sultan yang di Pertuan Negeri Johor. Isteri baginda Engku Maimunah, Engku Maimunah binti Engku Abdul Majid ibni almarhum Temenggung Ibrahim. Semua keluarga dia je, cousin-cousin dia je. Digelar dengan Tengku Ampuan Besar Johor. Putera baginda Tengku Ismail, okey, dilantik menjadi Tengku Mahkota Johor. Masa Pak Long duduk Johor tu siapa Sultan Ismail lah. Sultan Ismail jadi apa ni? Jadi Johor tu. Itu dia. Adapun Sultan Ibrahim tu kan, selain daripada seorang yang masih muda, persekolahannya baik Melayu ataupun Inggeris, okey, dia bersekolah Melayu dan Inggeris kan.
dia selepas saja dia tamat persekolahan dia kan, baginda telah berkhidmat dengan pasukan askar Johor ataupun timbalan kan, tentera timbalan Johor tu. Memang Tengku Mahkota yang paling lama dalam sejarah. Okay. Tengku Ibrahim ni dia memang jadi macam ni, macam kata orang ni adat lah okey. Setiap Tengku Mahkota Johor tu kan dia mesti ada latihan askar tu. Latihan ketenteraan mesti ada. Jadi Sultan Ibrahim ni dia habis sekolah tu kan, belajar kan, okey. Dia tak ada pergi universiti, tak ada, tapi dia sekolah Inggeris kan, Melayu dengan Inggeris, okey. Dia menamakan persekolahan baginda dan berkhidmat dalam pasukan askar Johor. Setelah ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda dalam pasukan tersebut. Lieutenant Muda Askar Johor tu baginda bekerja sebagai pengawal peribadi kepada ayahanda baginda Sultan Abu Bakar. Nampak? Masa dia muda-muda, masa tu muda lagi kan. Okey, masa tu umur 18 tahun ke 19 tahun 20 tahun kan dia masuk tentera askar tentera timbalan Johor. Apa dia Saudara nama penuh dia? Tentera Timbalan Johor askar Timbalan Johor apa kan. Dia bersekolah bersama dengan Datuk Wan Idris, keturunan Temenggung Muar. Dia jadikan anak angkat. Oh, okey. Dia sekolah kat mana tu Saudara? Memang kalau macam anak Sultan Johor, masa sekolah dia sekolah biasa je tau. Dia sekolah sekolah biasa je. Dia ni penting lah kalau nampak lah Sultan Johor ni kan, Kabak Johor ni, anak-anak dia kan masa sekolah rendah ke sekolah menengah kena sekolah biasa tu. Tu sebab anak-anak dia orang tak kekok bergaul dengan rakyat. Dia orang tak kekok. Dan Palung, ramai lah kawan-kawan Palung kan, ada 2-3 kawan kan, dia cerita lah dia satu kelas, dia classmate dengan Yang Tuan Agung sekarang, masa tu dia panggil Tengku Yim kan. Yang Tuan Agung sekarang dia classmate dia kata macam dia tak ada lah macam kalau nak kena marah dengan cikgu. Macam tu lah. Ada suku Melayu di luar negara yang negara hanya anak sultan saja. Okey. Timbalan Setia Johor. Timbalan Setia Johor. Okey. Jadi baginda masa baginda jadi Lieutenant Muda dalam askar Timbalan Setia Negeri Johor tu, pangkat beliau baginda adalah Lieutenant Muda, okey, Lieutenant Muda, dan dia jadi pengawal peribadi ayahanda dia. Jangan main. Tu sebab mana ayahanda dia pergi dia ikut. Tak kala umur 18 tahun, masa tu umur 18 pada tahun 1861, umur dia 18 tahun, telah dilantik menjadi Tengku Mahkota. Sejak mudanya lagi, kegemaran baginda adalah berolahraga. Dia ni aktif olahraga. Okey. Dia daripada muda dia suka berolahraga. Dan satu lagi hobi dia kan, bawa kereta berkuasa tinggi. Paling ingat lagi, masa paling kecil-kecil kat Johor dulu kan, selalu tu racing tu. Masa tu zaman Sultan Ismail, Sultan Ibrahim, boleh kata selalu ada racing. Lumba motor ataupun lumba kereta kat Johor. Jadi dia suka berolahraga, dia suka buat kereta yang berkuasa tinggi, dia suka menunggang kuda dan berburu binatang. Memang dia keluarga dia orang ni suka memburu binatang. Pada masa baginda mula dilantik menjadi sultan, belum banyak pengalaman baginda dalam hal pentadbiran negeri, tapi baginda untung diapit ataupun oleh menteri-menteri yang bijak. Dia naik jadi sultan kan muda lagi, umur 22 tahun kan. Jadi pembesar-pembesar Johor, jemaah menteri Johor memegang peranan penting kata orang ni dalam membantu baginda mentadbir di Johor. Datuk boleh masuk Dulu ingat lah, dulu boleh masuk. Zoo tu ada lagi tak? Zoo. Dulu ada zoo. Ingat lagi. Palung dulu dekat Johor, Palung duduk kat mana? Dekat Kampung Kubur Dagang ataupun Kebun Teh. Lepas tu ditukar jadi nama Kampung Kurnia. Dia dekat kubur kan. Palung dulu sekolah kebangsaan Kebun Teh je. Palung sekolah kebangsaan Kebun Teh. Palung ingat lagi tu.
kawan baik Pak Long, nama dia Azizman Alias, Datuk Azizman Alias. Beliau adalah sebelum dia kerja polis, dia jadi Commissioner of Police. Dia masa sebelum dia berhenti tu dia ketua pengarah Trafik Malaysia. Kau ingat lagi tu? Dia sama dengan Pak Long lah tu. Sekolah tu. Ya betul. Kubu dagang tu untuk orang luar je. Sebelah kubu dagang tu ada kampung dulu. Kampung kubu dagang. Lepas tu kerajaan negeri Johor, Baginda Sultan bagi kurniakan kepada orang-orang. Di kampung kubu dagang tu orang luar banyak. Orang Sembilan, orang Melaka. Masih banyak. Di situlah Pak Long besar tu. Okey. Itu sebab Pak Long bila cerita pasal Johor ni paling sonok. Ya. Sampai sekarang pun adik-adik Pak Long duduk Johor. Sampai sekarang duduk Johor, ada kat Johor. Ya. Jadi negeri Johor ni agak dekat di hati Pak Long lah. Sebab Pak Long besar di situ. Okey. Pada permulaan baginda menjadi sultan, okey. Didapati baginda wang dalam pembenaran negeri Johor tu boleh dikatakan kosong. Masa ini menurut dia kata. Dan didapati juga sangat banyak hutang-hutang almarhum ayahanda baginda dan hutang-hutang kerajaan Johor yang belum berbayar. Oleh itu baginda pun mulalah menjalankan aturan-aturan yang agak keras mengenai pembayaran wang hasil kepada kerajaan. Dengan penggunaan wang kerajaan pun telah disekat oleh baginda. Tiada boleh dikeluarkan sesuka hati. Pegawai-pegawai kerajaan maknanya wang pembenaran tak boleh dikeluarkan sesuka hati oleh pegawai kerajaan. Dan keangkitan kerajaan pun telah dikerasi baginda serta menjalankan kerja dengan betul dan menepati waktu serta berpakaian selengkapnya. Tidak boleh ikut suka hati masing-masing. Seperti dahulu. Sultan Ibrahim ni satu lagi. Dia ni sultan yang strict, berdisiplin. Yalah dia pun army kan. Itulah masa dia tu. Itu masa dia lah. Start Sultan Ibrahim lah bayaran pencen. Yalah. Sebab masa tu tengok wang pembenaran tak cukup kan. Jadi dia nak kena ni lah. Dia nak kena kata orang ni start lah. Nak build up dia punya kata orang ni wang dalam pembenaran ni orang kan. Pada 22 bulan Mei 1896, Raja Siam ataupun Thai yang bernama King Chulalongkorn, King Chulalongkorn ni, dalam satu rombongan yang dibawa dari Singapura oleh Gubernur Negeri Selat telah datang melawat ke Johor Bahru dan disambut dengan istiadat oleh kerajaan Johor. Raja Siam itu telah berkenalan dengan Sultan Ibrahim dan orang besar baginda. Tiada berapa lama di Johor Bahru, Sultan Siam tu berangkat baliklah ke Singapura. Itu makna tu lawatan pembesar asing yang pertama lah tu. Ya. Ke negeri Johor. Esoknya pada 23 Mei 1896, Sultan Ibrahim dalam satu rombongan yang mengandungi orang-orang besar baginda serta 2-3 orang tauke Cina sahabat baginda telah berangkat berlayar memudiki Sungai Johor pergi ke Kota Tinggi kerana nak mengesahkan pembukaan rasmi Bandar Kota Tinggi. Sambil baginda telah menziarahi makam Raja-Raja Johor di makam Tauhid Batu Sawah. Terima kasih siapa yang follow Pak Long. Ada kira-kira setahun lamanya Sultan Ibrahim berkerajaan. Didapati kewangan kerajaan Johor dan wang baginda sangat merosot. Jadi pada bulan Ogos tahun 1896, Sir Robert Herbert, pengurusi jemaah penasihat Johor di London, Sir Robert Herbert ini mengatakan Sir William Fielding telah merayu kepada setiausaha negara tanah jajahan negeri Inggeris di London supaya mengaturkan suatu peraturan membenarkan pemerintah Inggeris di Singapura mendahulukan wang kepada kerajaan Johor sebanyak 150,000 pound hingga ke 200,000 pound, iaitu jumlah yang lebih banyak daripada hutang-hutang kerajaan Johor lah. Dia minta lah kan supaya nak untuk kerajaan Johor menjelaskan hutang-hutangnya serta supaya dapatlah kerajaan Johor memulakan langkah baru. Jadi Sir Robert ni dia apply lah maknanya ya. Dia minta kepada sebab dia ni pengurusi jemaah penasihat Johor, Sir Robert ni di London. Jadi dia jumpalah setiausaha negara tanah jajahan. Dia kata okeylah, bagilah dahulukan wang lah bagi sebanyak 150,000 ataupun 200,000 pound. Jadi kalau dapat tu
segala kerajaan Johor dapat membayar segala hutang-hutang dia orang. Okey. Dan tak adalah duit sikit untuk dia mulakan semula lah. Okey. Nak mulakan langkah baru, kata Sir Robert ni. Jadi dengan wang itu dapatlah kerajaan Johor menjelaskan hutang-hutang dia orang kan yang lama-lama kan, dan juga mulakan langkah baru. Sir Robert telah menyatakan juga lambat laun negeri Johor itu tentulah akan masuk ke dalam suatu jenis kawalan British. Dia nak bagi wang tu kan, dia ada ulterior motif lah tuan ni kan, bukan nak bagi saja. Dia bukan sahaja nak bagi. Itu biasalah, macam World Bank juga kan. World Bank nak bagi saja ke? Macam kerajaan China jugalah kan, dia bagi pinjaman dekat Afrika kan. Bagi saja ke? Tak. Dia nak kuasailah negeri tu. Menurut C.P. Lucas, seorang pegawai tinggi di pejabat jajahan di London masa itu, berpendapat adalah satu kemalangan bagi negeri Johor yang duduknya di hujung semenanjung tanah Melayu itu tidak masuk campur bersekutu dalam negeri-negeri Melayu yang bersekutu. Kodonya satu yang malang lah. So apa? Sepatutnya Johor kena join negeri-negeri bersekutu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang kan, yang baru ditubuhkan pada tahun 1866. Masa tu Johor tak masuk. Yalah, Johor apa nak masuk? Johor dah dalam perjanjian dia dengan British sebagai sahabat, bukannya jajahan, bukan dijajah kan. Kalau Pak Long pun jadi apa-apa, dia nak pastikan benda tu, status tu maintain. Okay. Jadi Lucas kata macam inilah, satu kerugian lah ya, Johor tak nak join negeri-negeri bersekutu ni. Dia kata negeri-negeri Melayu yang bersekutu. Kalau Johor tak nak join, Johor tinggal seorang nanti. Negeri-negeri Melayu bersekutu tu dah di bawah jajahan British. Kita kena ingat tu. Okey. Lucas berharap British dapat memujuk Johor memasuki persekutuan tanah Melayu tu. Persekutuan Melayu baru. Dia berharaplah. Jadi salah satu cara nak mujuk Johor tu mungkin tu lah tu. Selesaikan hutang-hutang yang ada kan, tolong bayarkan. Jadi bila pemerintah Johor akan oblige lah. Tapi tak tahu, kita tengok macam mana, apa cerita dia ya. Mari tengok apa yang berlaku lagi. Jadi Lucas berharap British dapat memujuk Johor memasuki persekutuan Melayu baru itu dan meminta supaya mahu pula kerajaan Johor menerima Residen Jeneral negeri-negeri Melayu yang bersekutu itu jadi ketua penasihat bagi kerajaan Johor. Nampak? Ini semua ni geng-geng Frederick Well dulu lah ni. Dia cuba seboleh-bolehnya biar Johor dapat menerima residen British. Bila Johor menerima residen British kan, lepas tu Residen Jeneral negeri-negeri Melayu bersekutu akan menjadi ketua penasihat lah. Bagi kerajaan Johor. Kononnya. Lucas telah mengemukakan pendapat tu. Dan harapannya kepada kepada Herbert, pada setiausaha jajahan British tu, setiausaha jajahan British tu, dia beritahulah supaya Herbert do something lah, please do something to make sure that Johor masuk join negeri-negeri Melayu bersekutu ni. Tapi Lucas telah diberitahu pada masa itu belumlah kerajaan Johor mahu memasuki persekutuan negeri-negeri Melayu yang bersekutu itu. Akhirnya rayuan Sir Robert Herbert meminta British mendahului wang kepada kerajaan Johor tidak berhasil. Tengok, British nak bagi boleh, tapi okey, kau join lah kerajaan Melayu bersekutu, dia kata. Itu adalah namanya kan, persekutuan Melayu baru tu kan. Negeri-negeri Melayu yang bersekutu tu, itu adalah negeri yang telah dijajah oleh British. Jadi Johor tak nak. Jadi bila tak nak tu, tak dapat nak pinjam usaha Sir Robert Herbert tu nak bagi duit. Tu menyelesaikan hutang-hutang lah. Tak berhasil lah. British ni tak nak bagi free. Aku bagi something, kena dapat something. Itu dia. Setelah hampir 5 tahun pada 1897 ditangguhkan, akhirnya pada 14 September 1897
Tengku Mariam, Tengku Sulong, puteri sulung almarhum Sultan Abu Bakar, kakak Sultan Ibrahim, dikahwinkan dengan Tengku Mahmud. Tengku Besar Pahang, iaitu bakal Sultan Pahang. Ingat tak? Kan berapa tahun 1893 tu kan, Tengku Mariam ni kan ditunangkan dengan Tengku Mahmud. Tapi lepas tu kan Tengku Mahmud ni dia sakit kan lepas tu. Jadi ditangguh-tangguh lah. Akhirnya dapatlah dikahwinkan. Okey. Putera Sultan Ahmad Pahang, Tengku Mahmud tu putera Sultan Ahmad Pahang, Sultan Pahang, Bendara Wan Ahmad, dalam satu istiadat perkahwinan yang diadakan di Johor Bahru. Akhirnya Pahang dan Johor berbesaran. Okey. Sampai sekarang pun kan. Pada 9 hari bulan Oktober 1897, okey, CDRZ, terima kasih Nuful Palung, Gubernur Sir Charles Mitchell daripada Singapura telah sampai ke Johor Bahru menyerahkan bintang kebesaran kerajaan Inggeris iaitu KCMG kepada Sultan Ibrahim. Bintang CMH kepada Datuk Jaafar bin Haji Muhammad, Menteri Besar Johor, dalam satu istiadat yang telah diadakan di Johor Bahru. Tengok dapat bintang lagi. Ini semua dia nak bodek lah ni. Ya? Tapi at least nampak Johor bertahan lagi. Masih bertahan. Itu yang kita nak kan. Dalam tahun 1898 pula ya. Pada 17 hari bulan Februari 1898, Cik Rogayah, isteri Sultan Ibrahim yang tinggal di istana Tyersall di Singapura, telah berputerakan telah berputerakan anak lelaki dinamakan Tengku Abu Bakar yang kemudiannya bergelar Tengku Aris Bendahara. Okey. Dalam bulan Februari 1898 juga, Sultan Ibrahim mula berangkat melawat ke Muar. Muar ni kan negeri yang ayahanda baginda dapatkan kan. Dan telah memerintahkan pegawai-pegawai baginda di situ mengadakan jalan raya yang lebih baik. Untuk untuk menuju ke Melaka dan ke Tangkak. Dia pergi ke Muar, okey, kena adakan jalan raya daripada Muar ke Tangkak, Muar ke Melaka. Serta mengatur pentadbiran di daerah Segamat dan Tangkak. Pejabat-pejabat kerajaan sudah ada itulah, diaturkan. Nampak? Dia ikut bapak dia. Pada 24 Mac tahun itu juga, ini tahun 1898, ya, Tengku Mahmud, Tengku Besar Pahang, telah membawa isterinya Tengku Mariam serta pengiring-pengiringnya dari Johor berpindah ke Bandar Pekan Pahang. Tengku Mahmud ya. Dah bawa lah bini balik kan. Pada 4 hari bulan Jun 1898, satu istiadat telah diadakan di Johor Bahru kerana menyampaikan bintang kebesaran. Okay. Sultan Ibrahim ziarah waris Temenggung Muar Wan Nambak. Okey, Wan Nambak. Itu masa tu kan Temenggung Muar tu kan semua tu adalah temenggung lantikan daripada Sultan Abu Bakar kan. Yang ni. Pada 4 bulan Jun 1898, ya, satu istiadat telah diadakan di Johor Bahru kerana menyampaikan bintang kebesaran kerajaan Turki dari Sultan Abdul Hamid kepada iaitu Sultan Turki kepada Sultan Ibrahim. Anak beranak dapat bintang kebesaran. Tengok legasi bapak dia, okey, Sultan Abu Bakar ni ikut anak dia. Sebab kerajaan-kerajaan besar dunia dah kenal Johor tu. Dia kenal Johor, dia tak kenal tanah Melayu. Masa tu Johor ya, Maharaja Johor kan, Sultan Johor. Bintang tu dibawakan dari negeri Turki oleh Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman bin Nanda. Dapat lagi. Okey. Perkenalan Sultan Abu Bakar. Dalam pertengahan tahun 1898, beberapa pengaduan daripada orang-orang di Johor dan Singapura terhadap pemerintahan Sultan Ibrahim di negeri Johor telah sampai ke London. Apa pula dia ngadu ni, kan? Tiba-tiba dia nak mengadu, ada yang tak puas hati tu. Di antara pengaduan-pengaduan itu, ada yang mengecam cara pemerintahan baginda. Dikatakan mereka cara pemerintahan baginda tu dikatakan pemerintahan ikut suka hati baginda saja.
Ni orang dengki lah. Sebab apa? Sebelum ni dia orang kerajaan kan suka relax kerja kan. Suka hati dia pukul apa nak pergi. Jadi bila Sultan Bahim naik, Sultan Bahim dia strict. Punctuality, apa tu, waktu, okay, pakaian, dia strict. Jadi adalah orang orang sakit hati. Ada yang mengadukan pasal penindasan terhadap kaum Cina di negeri Johor. Tu orang Cina lah ngadu tu. Dan orang-orang yang mengadu itu minta kerajaan Inggeris masuk campur tangan. Ini semua ni, bila dia tak buat hati, itu dah dia buatnya. Resu masuk campur tangan. Bapa saudara baginda, Engku Muhammad Khalid, itu pun telah membuat pengaduan kepada pemangku gubernur di Singapura, iaitu Sir James Swettenham. Pak saudara dia pun ngadu pasal apa? Mengecam pentadbiran pemerintahan negeri Johor dan mengatakan bahawa tunggakan gaji Engku tidak berbayar selama berapa bulan namanya. Dia komplain sebab tak dapat gaji. Kerja nak tak? Kerja buat tak? Kan? Dan beliau mengatakan juga, ada pun anak saudaranya Sultan Ibrahim itu menjalankan pemerintahan ikut suka hatinya juga. Dia kata itu. Dan nyatalah baginda telah melanggar syarat-syarat dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor mengenai pengaduan, mana dia kata, maknanya tindakan Sultan Ibrahim tu. Masa tu semua aku dapat gaji dia kata Sultan Ibrahim menjalankan pentadbiran tak ikut undang-undang tubuh kerajaan Johor lah kononnya. Dia marah tu sebab tak dapat gaji, dah berapa bulan tak dapat gaji. Awak besar angku kan, kebun banyak, takkan tak ada kebun. Takkan nak gaji je kan. Buatlah kebun getah ke kan. Kawan-kawan teruskan tap-tap like ya. Mengenai pengaduan Engku Muhammad Khalid itu, pemangku gubernur itu telah mengambil kesimpulan dan menyatakan ke London dalam pentadbiran dia buat kesimpulan, dia buat report kat London. Pemangku gubernur dia kata dalam pentadbiran pemerintahan Sultan Ibrahim di negeri Johor itu, baginda sedang mencuba mengurangkan tanggungan-tanggungan perbelanjaan kerajaan negeri ketika itu. Yalah, dia tak nak bazir. Dah betul lah tu kan. Kau tidak lagi banyak duit keluar. Jadi orang dah biasa banyak dapat duit ni tak dapat, itu dia mengadu lah. Dia mengadu. Boleh jadi baginda telah menjumpai rasuah-rasuah yang telah dilakukan oleh pegawai kerajaan negeri. Kan? Oleh sebab sokongan pemangku gubernur itu, akhirnya pengaduan-pengaduan terhadap baginda itu pun tiada dapat dilayanan daripada kerajaan Inggeris. Dia orang komplain, dia kata Sultan Ibrahim ni strict lah, Sultan Ibrahim ni mentai suka hati je lah. Macam-macam lah dia komplain. Sultan Ibrahim ni menindas di kaum Cina lah, macam-macam. Tapi bila pemangku gubernur kan tengok, pemangku gubernur pun dia kena to be fair lah, tengok apa what's going on in in Johor punya administration, nak tengok. Jadi dia pergi tengok kan, tindakan Sultan Ibrahim tu adalah untuk nak improve, memperbaiki lagi sistem pentadbiran di Johor. Betul, menghabiskan berapa jabatan gaji. Dia siapa? Masa baginda nak megang jawatan sultan naik tahta, dia tengok Johor dah tak ada duit. Hutang banyak. Lepas tu dia tengok pula pegawai kerajaan tak menjalankan tugas sepenuhnya. Dia menuju kepada pegawai yang bawah lah ni ya. Masa pegawai kerajaan ke bawah ni. Tak buat kerja. Pergi kerja lambat. Masuk kerja tak buat apa. Orang kata masuk kerja pukul 7, mungkin dia masuk kerja pukul 10. Maaf ya. Kan? Masa dulu lah Pak Long tengok kan. Masuk kerja pukul 8. Lepas tu pukul 10 pergi minum. Kan? Masuk kerja pukul 8 itu gini 2 jam. Lepas tu pukul 10 pergi minum. Pukul 10 pergi minum. Lepas tu pukul 11 baru balik start kerja. Betul tak? Jangan marah Pak Long Ini dululah masa Pak Long dulu tengok culture sekarang tak ada lah kot. Macam tu. Dan sampai sekarang setengah-setengah jabatan kerajaan minta maaf masih macam tu. Orang tak nak sebut jabatan mana.
attitude itu. Jadi macam Sultan Ibrahim ni, dia ni army ni orang, disiplin. Dia umur dia berapa tahun? 18 19 dia dah jadi platoon commander ataupun lieutenant muda di askar timbalan Johor. Kan? Jadi disiplin, dia naik jadi raja, dia check lah. Ni apa. Banyak kata orang ni pegawai kerajaan tak menjalankan tugas. Duit pun dah kurang. Gaji nak kau je tak buat. Memang tak lah Sultan Ibrahim. Tak usah bagi je tu. Jadi ramai lah komplain. Lepas tu, bila komplain sampai, memanglah Kerajaan Inggeris akan suruh Governor di Singapura please check what is going on. Dia check lah. Dia check apa yang Sultan Ibrahim buat tu betul. Dia instill disiplin. Dan ada rasuah semua tu kan. Jadi dia basmikan rasuah semua. Jadi akhirnya pengaduan pada orang Johor tu kerajaan pegawai kerajaan Johor, termasuklah bapa saudara Sultan Ibrahim pun kan, engku tu pun tak dilayan. Tak berasas, tuduhan kamu tak berasas. Kau tak buat kerja, kau nak minta duit buat apa? Sultan Ibrahim senang je, nak kerja lah. Tak kerja tak payah lah. Ada kerja, ada gaji. Okey. Tengok lagi Pada tahun 1899 sampai 1904, apa yang berlaku? Okey. Pada tahun 1899 seorang peguam di Singapura bernama C.B. Berkeley. Ini peguam ni, pada masa ni peguam firma peguam yang Sultan Ibrahim engage sebagai penasihat undang-undang kan. Hal-hal undang-undang ni kan. Betul lah. Iaitu seorang daripada peguam-peguam daripada syarikat peguam Roddick and Davidson telah diangkat oleh Sultan Ibrahim menjadi ahli yang kehormat dalam Majlis Mesyuarat Negeri di negeri Johor. Ahli yang kehormat. Yalah, dia mestilah nak penasihat undang-undang kan. Okey. Pada akhir 1899 itu, Sultan Ibrahim telah berangkat ke Calcutta membawa kuda baginda untuk memasuki perlumbaan kuda di bandar itu. Dia kan suka berkuda kan, berkuda, buat kereta racing kan. Dari Calcutta baginda pergi ke Colombo. Colombo ni di Sri Lanka lah, Ceylon. Dan dari situ lalu pergi ke benua Australia. Patah balik. Dah pergi sana, turun bawah balik Australia. Okey. Dan melawat bandar-bandar Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney. Dan baginda telah masuk dalam perlumbaan kuda di bandar itu. Setelah itu baginda pun baliklah ke Johor. Itu salah satu hobi Sultan Ibrahim lah ya. Kira-kira bulan November 1899, pekerjaan membuat jalan kereta api yang sedang dijalankan oleh kerajaan negeri Melayu, negeri Melayu Sekutu kan, terutamanya yang diarahkan oleh Frank Swettenham. Masa tu Frank Swettenham dah jadi Resident General. Resident General negeri-negeri Melayu Bersekutu. Frank Swettenham ni, kalau kita tengok dalam sejarah Selangor kan, ingat tak? Yang dia ni yang baik dengan Sultan Abdul Samad ni. Frank Swettenham ni masa tu dia muda lagi, umur dia 24 tahun dah jadi penolong residen Sultan Palung. Dan memang Sultan Abdul Samad suka dia. Tapi dia dicemburui oleh pegawai-pegawai British yang lain lah. Sebab apa masa tu orang Sultan Abdul Samad nak dia jadi residen Selangor, tapi pegawai-pegawai British lain cemburu. Tak adalah. Orang lain naik. Kalau tu nak tahu cerita tu, pergi tengok dekat YT Pak Long. Okey, Pak Long dah upload dah kisah Selangor. Okey, sekarang tengok lagi. Kira-kira pada tahun 1899, okey, pekerjaan membuat jalan kereta api yang dijalankan oleh kerajaan negeri-negeri Melayu yang bersekutu, terutamanya diarahkan oleh Frank Swettenham, Resident General, dia dah naik pangkat dah, Resident General negeri-negeri Melayu yang bersekutu, hampirlah akan siap dibuat, iaitu pada Butterworth sampailah ke sepadan Negeri Sembilan dengan Negeri Johor, iaitu Gemas. Daripada Butterworth sampai Gemas nak siap dah. Dan jalan kereta api itu, lepas tu daripada Gemas tu, jalan kereta api itu di Singapura, di bandar Singapura sampai ke Selat Teberau. Bertentangan dengan bandar Johor Bahru. Dia siap, jalan kereta api dia siap ya.
sudah pun diluluskan. Sudah diluluskan oleh pemerintah Singapura. Maknanya sekarang ni dah sampai ke Gemas, batu Gemas, lepas tu daripada Gemas ni dia akan lalu ke Johor dan akan lalu ke Selat Tebrau, Tambak Johor tu akan tu ke Singapura. Tu tahun 1899 lah tu, ya. Okey. Pada masa itu timbullah masalah. Ada masalah pula nak meneruskan pekerjaan membuat jalan kereta api di sepadan Negeri Sembilan melalui negeri Johor. Yalah, sebab Johor kan tak masuk lagi dalam negeri Melayu Bersekutu kan. Dah sampai ke Gemas ni macam mana ni? Dia memanglah dia tak boleh melanggar je, dia kena minta izin. Kena minta izin dengan kerajaan Johor. Tengok bijak je. Sultan Abu Bakar punya bijak. Nampak tak? Sebab Johor ni dia ada macam sahabat kepada British, bukan anak jajahan. Jadi rel kereta api daripada Batu sampai ke Gemas tu, okey, dah siap. Nak pergi daripada Gemas tu, dia nak kena lalu Johor, Segamat, Aitam, bukan Johor kan, sampai ke Johor Bahru. Dia tak boleh lalu je, tak boleh. Dia kena minta kebenaran. British tak boleh suka-suka hati. Tengok macam mana Sultan Abu Bakar menjaga sekitar banyaklah kedaulatan Johor tu, ya. Jadi sampai macam mana nak buat? Jadi Frank Swettenham berpendapat, apa kata Frank Swettenham? Dia pendapat macam ni lah, kata. Jalan kereta api di Singapura itu tidak akan digunakannya jika tidak bersambung dengan jalan kereta api negeri-negeri Melayu Bersekutu, Tanah Melayu. Kat Singapura dah ada jalan kereta api, tapi apa function dia? Pendek je, sikit je. Dia kena sambung juga dengan jalan kereta api negeri-negeri Melayu Bersekutu. Tapi masalah sekarang Johor. Okey. Dan Swettenham berharap kerja membuat jalan kereta api menerusi negeri Johor itu dapat dimulakan. Membuatnya dan dapat dimulakan selewat-lewatnya pada tahun 1902. Iaitu apabila siap jalan kereta api di negeri-negeri yang duduknya di utara negeri Johor lah. Dah siap semua tu, last kali kat Johor pula. Macam mana nak buat ni? Bukan boleh sebarang-sebarang kamu masuk nak buat jalan tu. Marah Sultan nanti. Okey. Jadi dia mulalah dia negotiate lah dengan kerajaan Johor. Maknanya Frank Swettenham tak ada cara lain lagi lah daripada kena sit down, duduk berbincang dengan Sultan Johor. Frank Swettenham telah meminta kepada Sultan Ibrahim membenarkan kerajaan negeri Melayu yang bersekutu membuat jalan kereta api dari sempadan Negeri Sembilan menerusi negeri Johor sampai ke bandar Johor Bahru. Dan kerja itu akan dimulakan pada tahun 1902. Kena minta izin. Dekat Selangor, dekat Perak semua tu tak ada minta izin lah jalannya. Tapi ada tapi dia. Dia tak tolong ni. Swettenham dah tak tolong ni. Okay. Tetapi jika kerajaan Johor sanggup membelanjakan pekerjaan itu, Swettenham mencadangkan bolehlah kerajaan negeri-negeri Melayu yang bersekutu meminjamkan wang kepada kerajaan Johor dengan syarat-syaratnya. Dia tahu Johor tak ada duit nak buat tu kan. Tapi bolehlah dong, dia kata kerajaan-kerajaan Melayu ni pinjamkan wang. Nak Selangor kan kayu, Selangor Perak kayu macam tu. Dengan biji timah kan. Selangor, Perak, Negeri Sembilan kayu. Paling kayu sekali Selangor lah dengan Perak. Okey. Negeri Sembilan kayu tak apa. Negeri Sembilan ada omeh. Korang jangan main-main tu dekat Negeri Sembilan, walaupun kau tak nampak kan banyaknya biji timah sebanyak macam mana ada di Perak ataupun di Selangor kan. Tetapi Negeri Sembilan banyak emas. Berpuluh-puluh lombong emas tu tak kesan-kesan lombong emas yang British buat ada kat Gemas. Tu nama dia Gemas. Tempat omeh banyak. Banyak dah disakau oleh British omeh-omeh kat Negeri Sembilan tu. Jangan kata Negeri Sembilan mana tak banyak biji timah. Memanglah tak banyak, tapi emas tu banyak. Jangan main-main. Kalau tak percaya, tanya orang tua-tua kat Negeri Sembilan. Itu sebab kat Kuala Pilah omeh murah.
Kau kan nak beli galang, kau nak beli apa, kau pilih kat Kolpilah. Jangan saya saja ke pilah tu main murah. Hei. Adalah sebab Okey, jadi dia kata kalau Johor tak apa ni sekarang ni kita dah start ni, kita dah sampai kat Gemas. Sekarang ni kita perlu membuat apa ni jalan raya pula jalan kereta api merentasi negeri Johor sampai ke Singapura. Okeylah dia kata kalau kerajaan Johor tak ada duit, tak cukup duit, kita orang negeri-negeri bersekutu boleh tolong apalah, boleh tolong dahulukan, tapi dengan syarat lah. Apa syarat itu? Lepas tu dia kata dan bolehlah pegawai-pegawai daripada kerajaan negeri Melayu yang bersekutu menjalankan kerja atas nama kerajaan Johor. Cadangan Frank Swettenham nak membuat jalan kereta api menerusi negeri Johor itu telah dipersetujui oleh Gubernur Singapura dan pejabat jajahan London pun setuju juga. Dah setuju. Kalau setuju, Sultan Malaysia cakap senang je. Kau nak buat kan? Kau nak buat kau sendirilah. Belanja tu takkanlah kerajaan Johor nak keluar duit juga. Aku boleh bagi jalan. Kawasan kau nak buat kereta api, jalan kereta api tu. Tapi sendiri. Sultan Ibrahim dengan dibantu oleh Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman bin Andak. Panjang umur Datuk Abdul Rahman Andak ni. Menteri yang paling pandai ni. Dah mula merasa syak kepada cadangan-cadangan Swettenham tu. Dia suspek dah. Ini nak bagi pinjam duit dan semua ni. Dia nak suruh kita oblige dah ni. Dengan British ni. Dia dah syak. Sebab apa? Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman Andak ni, dia tahu kata orang ni muslihat British. Dia sama-sama dengan Sultan Abu Bakar dulu bersama-sama berjuang untuk mempertahankan Johor daripada jajah oleh British. Sampai pada tahun 1885, perjanjian antara British dengan Johor tu kan, yang British mengatakan Johor adalah sahabat kami, bukan tanah jajahan. Jadi dah syak ni. Apa ni? Benda ni daripada dulu sampai sekarang. Mana aja orang berani bagi duit, tabur duit, adalah benda dia tak. Tengok China ke Afrika, berapa banyak negeri Afrika yang bankrupt kerjanya. Kesudahnya dia kontrol. Tak usah cerita pasal World Bank kan, Bank Dunia. Sekali kita pinjam duit Bank Dunia sampai cucu cicit piut kita tak selesai. Okey. Sultan Ibrahim dengan Datuk Seri Ahmad Diraja Abdul Rahman Andak dah mula syak. Apa muslihat Frank Swettenham ni? So apa? Dia takut kan apabila dia terima bantuan pinjaman wang dan bantuan-bantuan yang lain daripada kerajaan negeri-negeri Melayu yang bersekutu, boleh jadi akan membahayakan kemerdekaan Johor. Yalah. Buat masa ni Johor merdeka lagi tau. Johor adalah sahabat British. Jadi Sultan Ibrahim dengan Datuk Abdul Rahman telah menunjukkan perkara itu kepada jemaah penasihat Johor di London. Ingat tak? Dekat London ada jemaah penasihat Johor tau. Benda ni ditubuhkan oleh baginda Sultan Abu Bakar tu. Jadi ada dua. Sebab apa? Jemaah penasihat Johor, penasihat Johor ni salah satu function dia ni akan apa-apa hal dengan Johor, dia akan berhubung direct kepada setiausaha negeri-negeri jajahan British. Benda ni Sultan Abu Bakar buat sebab apa? Dia nak mengelakkan pada refer direct kepada Gubernur Negeri Selat ataupun Gubernur Singapura. Nampak tak? Kan ada dilantik kawan dia jadi siapa nama Mas Alif tu kan jadi dia punya pengusi kat sana. Dan dinamakan Jemaah Penasihat Johor di London. Okey, yang dipengurusikan oleh Sir Robert Herbert. Dan penolongnya Sir Cecil Clementi Smith. Ingat Cecil Clementi Smith ni kawan baik pada Sultan Abu Bakar tau. Masa Frederick Well dulu nak meletakkan residen British kat Johor kan, Cecil Clementi Smith lah salah seorang yang menyelamatkannya. Sebab apa? Dia Sultan Abu Bakar kata okey, apa Frederick Well kata nak letak
resident kat Johor ni? Apa aku tak boleh buat kerja ke? Aku tak boleh mentadbir negeri aku ke? Okey Cecil, kau pergi cek semua daerah-daerah apa ni yang ada kat Johor ni. Kau tengok jabatan-jabatan kerajaan apa yang aku telah buat. Dari situ kau boleh nilaikan sama ada aku boleh memerintah negeri Johor tidak. Boleh kau macam itulah kata Tuan Bakar kan. Jadi Clementi Smith ni pergi tengok semua. Dia buat macam audit, tengok semua kan. Dan dia buat laporan. Memang masa zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar tu, Johor berada di bawah pemerintahan yang baik. Cekap. Ada jabatan penjara, ada apa lagi, jabatan kerajaan lama kan, jabatan penjara, jabatan hukum, jabatan tanah, semua ada. Dan semua tu dia punya SOP dia, modus operandi dia mengikut apa SOP yang British nak. Jadi tang celah mana yang katakan Sultan Johor tu tak cakap mentah. Itu yang Frederick Well pegang tu. Jadi sekarang ni jamaah penasihat Johor pun rupanya Sir Cecil Clementi Smith pun ada kat situ. Yang dia ni telah berhenti menjadi Gubernur Negeri Silat pada tahun 1863. Jadi benda tu dibawa ke jemaah penasihat Johor di London. Sir Robert Herbert telah menyetujui rancangan Strattenham itu pada dasarnya. Dia kata in principle we agree lah, kata. Okey. Tetapi butir-butir selanjutnya mengenai cadang itu, kata Sir Robert, mestilah Sultan Johor dinasihati dalam beberapa perkara yang boleh memberi faedah kepada negeri baginda, walaupun bertentangan dengan faedah-faedah yang akan didapati oleh negeri-negeri Melayu bersekutu. Maknanya okey, in principle tu agree, tapi maknanya dia kata kena pastikan Sultan Johor dinasihati apakah faedah-faedah yang dapat. Sultan Johor ni bukan masa yang Sultan British sign, British kata sign, tak ada. Dia pada zaman Sultan Abu Bakar lagi dia double check. Dia tak ada main sign saja. Jadi bila Sir Robert Herbert ni beritahu, okey, dia kata in principle setujulah, memanglah perlu rel kereta api tu ada kan. Tapi sekarang ni kau ni saranan tu kata okey, negeri-negeri bersekutu nak finance ke, nak tolong lah, macam bagi duit lah, tolong apa tu, kena check dulu. Dan Pak Long yakin selepas Sultan Johor pun dia akan merujuk kepada ahli jamaah menteri dia, jamaah tubuh negeri dia kan. Dan juga refer lawyer juga. Jadi bukan senang lah kalau kau nak full Sultan Johor ni. Bukan senang. Kau nak kantung kelentong tak boleh. Okey. Sebab Sultan Abu Bakar telah meletakkan struktur yang betul, yang baik, yang terbaik. Jadi keturunan dia, anak dia pun senang nak memerintah negeri, ya, tanpa dikotak-katikkan oleh British. Jadi itulah kata Sir Robert Herbert, mestilah Sultan Johor dinasihati dalam perkara-perkara yang boleh memberi faedah kepada negeri baginda. Beritahu apa benda faedah dia. Apa benefit yang boleh dapat. Negeri baginda boleh dapat. Kena beritahu. Okey. Walaupun dia kata walaupun bertentangan dengan faedah-faedah yang didapati oleh negeri-negeri Melayu sekutu. Berhubung dengan perkara itu, yakni Johor tidak mahu dengan serta-merta menerima cadangan Strattenham. Tarik break lah. Takkan Strattenham setuju nak betul nak ikut dia, tak boleh. Tarik break. Tengok dulu macam mana. Kata. Okey. Lepas tu perkara tu pun telah dirujukkan kepada jemaah penasihat Johor London. Orang-orang Inggeris menyangka bahawa tindakan Johor itu ialah kerana kepandaian Datuk Abdul Rahman yang telah menasihati Sultan Johor, Sultan Ibrahim. Sebab Datuk itu seorang yang pandai dan berpengalaman. Memang Datuk Abdul Rahman yang pandai. Dan berpengalaman dalam hal perhubungan antara orang Inggeris sejak zaman Sultan Abu Bakar lagi. Ialah salah satu menteri yang paling fasih bahasa Inggeris. Queen's English lah. Dia kalau dia nak cakap dengan Queen's tu kan, dengan kabar-kabar diraja, tak ada hal lah. Sampai kepada masa Sultan Ibrahim pun baginda telah menyerahkan kepada Datuk
apa ni Abdul Rahman segala urusan mengenai perhubungan antara kerajaan Inggeris dengan Johor. Dia macam Datuk Abdul Rahman ni macam apa ni menteri luar lah. Menteri luar ataupun duta ataupun macam pesuruhjaya tinggi lah. Dia deal direct sanun dekat Queen sanun, ya. Orang-orang Inggeris menyangkakan pula bahawa Sultan Ibrahim itu mengikut saja apa kata Datuk itu. Tak. Dia kan ada jemaah menteri dia, penasihat dia, apa-apa pun dia akan berbincang dengan apa ni dia punya jemaah menteri dia orang juga. Frank Swettenham mengatakan apabila Sultan Ibrahim tidak ada di Johor, Datuk Abdul Rahman itulah yang sebenarnya menjalankan pemerintahan negeri. Dan Sir Robert Herbert pun pernah mengatakan Sultan itu takut kepada Abdul Rahman kerana beliaulah yang merancangkan undang-undang di Johor. Macam tu sekali pula. Kita nampak Datuk Abdul Rahman ni dia macam memainkan peranan bendahara tau di zaman moden. Dia menasihati Sultan, dia tempat untuk Sultan merujuk. Okey? Bukanlah semua dia yang cakap tu Sultan nak setuju, tidak. Maknanya Datuk Abdul Rahman ni kan dia ni bila dia cakap tu benda yang ada substance, ada isi. Dia tak ada mengapu-mengapu. Dan pemusaha-pemusaha Johor pun respect dengan dia. Queen pun respect dia. Kabar-kabar British ke Diraja British pun respect dengan dia. Jadi apabila Sultan tak ada ke Sultan pergi mana, dia yang merintah. Itu kalau kata dia memainkan peranan macam bendahara. Itu ya. Semenjak cadangan nak buat jalan kereta api itu dirujuk kepada jemaah penasihat Johor di London, sentiasalah Frank Swettenham dan pejabat jajahan di London dan kerajaan Johor dan jemaah penasihat Johor di London berutusan surat mengenai hal itu. Sehingga perkara itu telah menjadi berpanjangan dan berlanjutan beberapa tahun lamanya. Sehinggalah tahun 1904. Daripada 1902 dia propose tu kan, 2 tahun tak gerak-gerak. Ya. Dia ingat senang, British ingat senang nak main-main dengan tu. Kena ada dapat pemesan yang bijak pandai kan. Ni jadi dia. Tak boleh buat apa dia. Kena checkmate aja British. Dalam masa itu, apabila kerajaan Inggeris mencadangkan nak membuat perjanjian yang mengandungi syarat-syarat yang menguntungkan pihak Inggeris, Inggeris biasalah buat perjanjian mesti nak menguntungkan pihak dia. Tapi Sultan Ibrahim dan Datuk Abdul Rahman mengemukakan pula syarat-syarat yang boleh membawa faedah pada Johor. British propose syarat-syarat, ni dia. Syarat-syarat tu menguntungkan dia lah. Datuk Abdul Rahman dengan Sultan Ibrahim pun propose juga syarat-syarat dia. In favor of Johor pula. Kau ingat British kau seorang yang pandai nak buat syarat-syarat yang menguntungkan kau. Johor pun boleh. Kata. Itu yang lambat selesai kerja tu. Okey. Jemaah penasihat Johor di London mengemukakan pula syarat-syarat secara bertolak ansur. Bertolak ansur lah maknanya antara kedua pihak. Dalam pada itu, Sultan Ibrahim dan Datuk Abdul Rahman mengemukakan pula keinginan mereka hendak menyerahkan saja kerja berjalan tu buat jalan kereta api itu kan di negeri Johor tu kepada sebuah syarikat jurutera di bandar London. Kau? Lagi senang. Pejabat jajahan Inggeris di London sesekali tidak bersetuju dengan tindakan tu. Tengok. Susah-susah dia kata kita ambil orang tengah lah. Maknanya tak perlu kau punya kontraktor. Nanti aku nak kena bayarkan kau nak bagi duit semua kan. Apa kata, agaknya jelas. Dia kata apabila dia kata nak menyerahkan ataupun to appoint syarikat jurutera yang buat kereta api yang berpangkalan di London tu, maknanya macam di contract out kan lah kerja-kerja tu. Maknanya serahkan kepada satu syarikat yang berkelayakan untuk buat. Jadi bila diserahkan pada kerajaan satu syarikat yang berkelayakan untuk buat tu, itu dah isu negeri, peringkat negeri lah. Maknanya kerajaan British kena bayar lah. Nampak tak macam pandai pusing. Tak apalah, tak perlulah ambil guna jurutera korang yang ada di negeri Melayu Sekutu, kita appoint company baru.
nak buat jalan ni yang kat Johor ni. Nampak? Jadi memanglah pejabat jajahan Inggeris tak setuju. Pemerintah Singapura dan pejabat jajahan di London memang telah bersetuju, iaitu apabila ada sesuatu pertelingkahan mengenai perkara-perkara kecil antara kerajaan Johor dengan pemerintah jajahan Inggeris, bolehlah dibiarkan kerajaan Johor menjalankan tindakannya sendiri. Kalau ada isu kecil bolehlah. Okey. Tetapi dalam perkara-perkara besar seperti jalan kereta api ni, iaitu satu perkara yang sangat penting kepada negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu, Sultan Johor dijangkakan hendaklah dipimpin dan dipandu oleh nasihat British. Nampak? Dia kata okeylah, kita faham kalau benda-benda kecil itu, ya apa ni, dia kata bila British kata kerajaan Johor, negeri Johor ada hak, ada freedom nak buat ni. Okey? Tanpa apa ni iman nasihat orang. Tapi ni benda besar, projek besar. Projek besar ni kita orang lagi experience. Dia kata, kerajaan Johor tak ada experience buat benda-benda ni semua. Jadi, kenalah dengan nasihat kita orang. Dia pusing balik. Memang panjang tu akal British ni. Dia nak cuba nak pangkap apa ni, Sultan Johor. Jadi dia kata, Sultan Johor patut kenalah dengar ataupun mengikut apa yang dipimpin ataupun dipandu oleh nasihat British. Macam tu maksud dia. Untuk mengatasi tentangan daripada pihak Sultan Johor itu, Gubernur di Singapura dan pegawai-pegawai tetap bagi pihak Inggeris berpendapat patutlah Setiausaha Tanah Jajahan Inggeris di London mengancam baginda dengan mengatakan hendak melantik wakil British di negeri Johor seperti yang telah diluluskan dalam perjanjian tahun 1885. Kan wakil British tu council, jadi council kan. Dia dah ancam lah. Dia nak gunakan tu. Ataupun melantik seorang residen British jika mustahak. Mula-mula kan dia nakkan residen British kan. Tapi Sultan Bakar tak nak. Kalau nak wakil British tak apa. Mana wakil apa? Macam council. Kau duduk situ, kau tengok yang kau tak ada hak nak campur-campur. Kau jadi apa ni tukang apa ni tengok ataupun nak di spy lantak kau lah kan. Tapi nak mencampuri urusan pemerintahan Johor tak boleh. Sebab tu kalau letak residen memanglah. Tapi Joseph Chamberlain yang menjadi Setiausaha Tanah Jajahan Inggeris masa tu, Joseph Chamberlain ni kira macam menteri lah, menteri Tanah Jajahan. Jadi apa dia buat? Apa kata Richard Chamberlain? Berfikir macam ni, dia kata ancaman seperti itu nyatalah tidak patut. Tak patutlah macam tu. Dia sebab apa? Kita kena ingat tu. Macam menteri-menteri ni kan, jadi tanah jajahan dekat London sana tu, dia orang baik dengan kerabat Johor. Sebab Sultan Abu Bakar pada dulu lagi dah ada build up repo. Tapi yang belagak-belagak ni, yang dekat Singapura ni, gubernur-gubernur kat Singapura ni, dia orang ni yang belagak. Dia nak kena kan je. Siapa dia geram ni. Johor sampai sekarang tak dapat lagi diorang tawan. Diorang jajah. Johor masih jadi sahabat British. Itu dia bengang tu. Dia curi jalan salah aja. Dia mencari masalah lah. Salah satu masalah yang besar sekarang ni, masalah kereta api ni. Tapi apa ni, dia mengadu. Jadi Joseph Chamberlain, kita ingat Setiausaha Tanah Jajahan apa ni Inggeris ni, pangkat dia lagi tinggi daripada Gubernur Jeneral ke Gubernur Singapura, lagi tinggi. Gubernur Singapura tu, Gubernur Jeneral tu semua tu report kat dia. Dia ni macam menteri luar lah. Menteri jajahan, menteri luar. Jadi Gubernur-Gubernur pun report kat dia. Jadi kalau bos dah kata macam tu, nak kata apa? Kata Joseph Chamberlain, dia kata ancaman seperti itu nyatalah tak patut. Kecuali jika ada terbabit kepentingan kerajaan Inggeris. Betul? Kan Inggeris salah satu cara dia kata dia akan masuk sekiranya kepentingan kerajaan Inggeris, harta kerajaan Inggeris, rakyat kerajaan Inggeris diganggu gugat, dirompak ke, dibunuh ke, barulah Inggeris akan masuk secara kekerasan. Tapi ni tak ada. Jadi macam mana Inggeris nak masuk? Dan dia juga berpendapat, dia kata Sultan Johor hendaklah dinasihati supaya baginda menerima sebarang cara yang kelihatan boleh membantu kepentingan Sultan Johor. Jadi kena nasihatlah maknanya kalau benda-benda tu yang Johor ada dapat berkepentingan, Johor dapat benefit, kena beritahu terang lah.
Jangan main suara aja kan. Sebab itu dia kata macam ni, dengan kerajaan Johor ni, kau orang kena reason things out dengan Sultan dan pembesar-pembesar dia. Kalau kau orang nak, kau kena convince dia orang. Kau tak boleh bersuara, tak boleh. Dia orang ni semua orang pandai-pandai. Kita tak boleh macam mana nak buat kat Negeri Sembilan ke kat Selangor, tak boleh. Kau orang kena ingat, dia orang tu status dia sahabat kerajaan British tau. Berdasarkan pada tahun 1885 punya perjanjian. Itu dia. Jadi ini masalah sekarang ni. Okey. Dah pukul berapa? Pukul 7 Nanti kita sambung balik. Ini kata orang ni konflik pembinaan kereta api ni. Kita sambung. Jadi kita berehat di sini dululah. Lalu ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye.